Ibu ada surprise untuk anak dia. Kebetulan sangat barang ni sampai sebelum ibu nak balik kampung cuti seminggu So, korang tunggu apa yang ibu nak surprise kat diorang. Boleh tutup handphone dulu? Apa? Ada surprise. Okay, cepat. Tutup handphone dulu, tutup. Okay, jom. Amboi. Kakak main sini. Ni ibu nak bagi surprise ni. Korang tahu tak apa benda ni? Kalau korang rasa apa benda ni? Tahu tak? TV? Kan, ini hari tu korang ingat tak yang korang gaduh pasal kursi study korang tak ada kan? So ni adalah kursi yang ibu beli untuk korang. Maksudnya kursi belajar. So jom kita unboxing ni. Nak tengok tak? Nak. Okay, so jom kita buka. Okay, hari tu kan diorang dapatkan kursi ni tau. Setiap kali belajar, ibu pun buat kerja pun dekat sini tau. Lepas tu dekat bawah dia ni, dia macam dah terkopek-kopek sebenarnya. So yang ni ibu nak tukar kepada kursi yang baru. Okay, kita segerakan untuk unboxing dekat dalam ni. Ibu kena buat cepat-cepat tau. Yang ni kalau korang tengah cari kursi gaming ataupun kursi korang anak nak study ke, atau korang nak buat live ke, korang boleh dapatkan kursi ni tau. Okay, so nanti ibu akan buat juga part 2 untuk kursi ni. Cuma sekarang ni ibu nak tunjuk kat korang. Berat juga tau korang yang ni. Berat juga tau ni. So ni dia. Dia punya dalam dia unboxing. Yang ni baru. Padu korang. Dia punya orang kata apa, dia tak kosong tau. Kalau kadang-kadang dia kat kursi kan, dia macam kosong. Bila kita ketuk dia macam bergema tu kan. So yang ni kita kena pasang lah. So korang tunggu. Nanti ibu akan pasang kursi ni. Vacuum dia punya. Kenapa vacuum macam ni? Ini bukan vacuum. Ini kat tepi kiri kanan dia tau. Okay, kita pasang dan korang akan tengok kursi yang macam mana. Okay, kalau ikutkan dekat sini, barang-barang dia komplit tau. Komplit macam banyak sikit. Mungkin ibu akan suruh ayah, cuma ayah tak balik kerja lagi tau. Disebabkan ibu pun tengah rushing, sangat-sangat rushing ya. Ibu pun tak tahu bila akan siapnya nak pasang ni. So dia akan sertakan sekali tau dengan skru ni. Okay, full body dia semua komplit lah dekat sini. Kalau ibu tengok kan, full body dia komplit. Okay, yang ibu beli ni adalah yang nanti ibu tulis kat sini model apa yang ibu beli. Ibu lupa apa nama model dia ni. Tapi dia tak adalah mahal sangat. Okey lah. Dia nampak ni. Tapi colour ni lah. Ni dia punya tempat duduk dia. Okey, so korang tunggu next part nanti. Ibu akan tunjuk bila dah pasang macam mana dan berapa minit untuk pasang. Rasanya kalau macam ni, kerja-kerja macam ni, memang ibu akan suruh ayah akan buat lah. Okey, ayah akan buat. Dia lebih kurang kursi macam ni yang ibu beli. Nampak tak ni? Bila dah siap, dia akan jadi macam gini kursi dia. Okey, dia macam-macam lagi jenis colour. Korang boleh klik kat beg kuning tu. Okey, for the next nanti ibu akan pasang kursi dia. Nampak tak? Dia ada cara nak pasang dia. Semua komplit kat sini. Okay, nampak macam senang, tapi tak tahulah senang ataupun tidak. InsyaAllah boleh. Okay, kalau korang nak dapatkan kursi gaming ataupun kursi kerja korang dekat rumah ataupun dekat office ke, korang boleh klik kat beg kuning tu. Adik mesti tak sabar kan nak tunggu kursi ni siap kan pasang? Kakak? Macam bantal, lembut kan? Nampak selesa kan? Betul tak? Nampak macam selesa. So, tunggu ayah pasangkan dulu.